Isu Sabah Development Bank Berhad SDB milik Kerajaan Negeri Sabah nampaknya belum berakhir. Sebelum ini telah didedahkan di bawah Kerajaan Warisan dan Syafiee Apdal sejak Mei 2018 hingga September 2020. NPL SD Bank meningkat tinggi termasuk melupuskan hutang-hutang syarikat kroni seperti Datuk Ambrose Lee yang menyebabkan kerugian besar kepada SD Bank. Menteri Kewangan Sabah Datuk Seri Masidi Manjun baru-baru ini melaporkan apa yang berlaku kepada SD Bank adalah salah urus dan perakaunan kreatif telah menunjukkan bahawa bank itu seolah-olah mengaut keuntungan. Mengikut rekod, tidak ada tindakan yang diambil. Sudahlah tindakan tidak diambil. Ditambah lagi pinjaman 172 juta. Tentang hutangnya, saya settle hutang Datuk Ambrose Lee, ya. Sebahagian itu fitnah, ya. Kini terdedah lagi pengumuman keuntungan SD Bank sejak 2018 adalah sebuah penipuan atas nama perakaunan kreatif. SD Bank memulihkan laporan auditnya. Kini SD Bank mengumumkan kerugian sebelum cukai sebanyak 878 juta ringgit, iaitu kerugian bersih 684 juta ringgit untuk 2023 berdasarkan keputusan di auditnya dan mengunjurkan kerugian sebelum cukai kira-kira 100 juta ringgit untuk 2024. Dalam satu kenyataan, SD Bank mengesahkan kerugian itu disebabkan terutamanya oleh pinjaman tidak berbayar NPL dan pengurangan nilai aset. Masidi berkata bank itu memperoleh 5 bilion ringgit dalam NPL dan bekas pengurusan bank itu didakwa menutupnya dengan mengeluarkan pinjaman baharu untuk mencerminkan keuntungan selama 5 tahun berterusan sehingga 2022. Pengurusan SD Bank lama hinggalah zaman Syafiee Apdal, mereka mencipta perakaunan kreatif. Menurut Masidi, jika prinsip perakaunan yang betul dipatuhi, kerugian akan direkodkan pada tahun-tahun tersebut dan bukannya keuntungan. Menurut SD Bank lagi, anggaran awal mencadangkan kerugian sebelum cukai sebanyak 500 juta ringgit bagi kedua-dua 2023 dan 2024.